aku sedapkan hati selalu. Tapi time aku main stadium aku kata, ya Allah, pergi mampus kat view. Aku tak mau. Aku nak menang lah game ni. Sebab aku main jauh-jauh takkan aku tak kalah kan. Dah lah dengan tim nombor 20 kan. Lepas tu coach baru pula. Lepas tu time tu, tapi aku still believe lah, sebab kita tengok game tu, ya, hang boleh nampak jelas kekurangan MU dalam game tu sebab midfield dah. Waktu tu Ugarte dengan Mainu tak jadi. Lepas tu lala kali Morim swap je masuk midfield, masuk Zerzi lagi, boleh terus menang. Tapi aku tak jangka lah nak menang sampai 3-1, sebab aku rasa mungkin MU boleh seri ataupun 2-1 je dalam gitu. At least 2-1 kan. Tapi itulah memalukan juga sebenarnya, sebab dengan Southampton pun kena menang dengan cara macam tu kan. Tapi okey lah. Dan okay, bila dah habis pula tu, kau tahu kau akan pergi tengok Brighton kan. Apa expectation kau pula? Kau rasa macam memang aku rasa okey. Ada momentum lah. lah. Okey. Lepas habis Southampton tu, aku rasa macam okey. Aku cakap dekat geng kami lah, tak apa, kita dah dapat rasa menang dah. InsyaAllah lepas ni kita rasa kalah lah. Sebab yalah, Brighton dengan MU ni kita boleh kata badi lah. MU dengan Brighton ni memang boleh kata susah nak menang. Tak silap aku last 10 game MU menang sekali lah dengan Brighton. Yang lain semua Brighton.